Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan. Kepada semua subscriber saya ucapkan ribuan terima kasih. Kepada tuan dan puan yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Okey tuan-tuan dan puan, untuk video kali ini saya akan share satu lagi info berkenaan duit shilling error juga. Okey, kali ini adalah duit shilling mesin Sebab kebelakangan ini saya tengok ramai yang komen ataupun messenger saya nak jual duit mesin selepas tengok saya buat video scan duit mesin. Tapi kebanyakan orang hantar semua ni mesin yang biasa. Jom saya tunjukkan shilling mesin error macam mana yang kita cari. Okey, dia ada banyak jenis. Untuk video kali ini saya akan tunjuk satu dulu. Video akan datang saya akan update. Okey, fokus satu-satu. Okey, jom kita tengok macam mana duit error untuk kali ini. Okey tuan-tuan dan puan, untuk video kali ini adalah duit mesin siri 2 tahun 1995 Okey, tengok error dia. Nampak tak error dia? Jelas kan? Kat sini error dia. Die crack. Dia kat belah sini nampak macam terputus sikit. Tapi sebab dia gambar kan, tak apa-apa jelas. Tapi nampak macam die crack lah. Die crack rim to rim daripada rim ni ke sini. Ini ada rim dan ni adalah die crack dia. Okey, nampak? Cakap terima kasih kepada Tuan Faris Ajmal sebab bagi pinjam gambar dia. Okey, untuk harga pula adalah saya, kalau tuan-tuan dan puan jumpa error macam ni, saya akan beli saya akan beli dengan harga RM RM30 Okey, RM30 ke RM40 bergantung pada kondisi ataupun saiz crack dia. Okey, kalau crack dia lagi besar, saiz crack dia lagi besar, akan harga tambah lagi. Kalau tak, kalau macam ni lebih kurang, saya akan beli dengan harga RM30. Okey, cek area macam ni, die crack rim to rim. Macam ni ada harga. Kalau 1995 biasa tak ada harga. Cek yang sini ada harga. Okey tuan-tuan dan puan, macam tu shilling mesin error yang kita cari. So sekiranya tuan-tuan dan puan nak jual, tuan-tuan dan puan boleh hantar gambar beserta watermark di Messenger, Telegram ataupun IG Nazif Pala Channel. So kita tengok dulu lah, bergantung pada kondisi dan bergantung pada size error. Kalau kita setuju, okey, kita akan berurusan lah secara SOD ataupun post saja. Saja untuk video kali ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye bye.